Ramai tertanya-tanya, siapa sebenarnya Mr. RS? Nama beliau, Syed Razlan Syed Putra Jamalulail, Tengku Laksamana Perlis dan adinda kepada Raja Perlis. Dalam masa sama, beliau juga figura politik lama. Beliau terlibat dalam politik sejak 1969, bermula dengan UMNO sebelum menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Pernah jadi ahli Parlimen Arau dan Adun Pauh. Isu timbul apabila wujud dakwaan cubaan mendapatkan projek dan akses kepada khazanah negeri melalui pengaruh politik. Beberapa permintaan dikatakan ditolak kerana dikhawatiri merugikan rakyat dan negeri. Di sinilah konflik bermula. Ada yang mengejar kuasa, ada yang bermain politik dalaman dan ada yang tanpa sedar menjadi alat percaturan. Namun perlu ditegaskan, ini bukan serangan terhadap institusi Raja Perlis. Raja dan Raja Muda Perlis tetap dihormati, dikenali menjaga kepentingan negeri dan rakyat. Persoalan sebenar ialah amanah, kuasa dan masa depan Perlis.